Sekolah sepatutnya tempat paling selamat untuk anak-anak kita, kan? Tapi macam mana kalau tempat tu dah bertukar jadi lokasi jenayah? Bila tragedi macam ni berlaku, satu soalan besar akan timbul. Siapa yang patut kita salahkan? Kali ni, kita akan kupas krisis buli yang makin menjadi-jadi di sekolah-sekolah kita di Malaysia. Dan kita akan cuba cari jawapan kepada soalan yang sangat sukar, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Petikan ni memang kena betul dengan apa yang kita nak bincangkan. Bila kes buli ni jadi lagi dan lagi, kita tak boleh asyik tuding jari pada pelajar atau cikgu je. Dah tak cukup. Kita kena pandang ke atas, pada orang yang reka sistem tu sendiri. Isu dia bukan lagi pasal sebiji dua apple yang busuk, tapi mungkin keseluruhan bakul tu yang dah rosak. Tengok nombor ni baik-baik. 79.1%. Ini bukan sekadar angka tau. Maksudnya, hampir 8 daripada setiap 10 pelajar sekolah menengah kita terperangkap dalam kancah buli. Sama ada dia jadi pembuli, jadi mangsa atau kedua-duanya sekali. Cuba bayangkan, 8 dari 10. Ini bukan lagi masalah biasa, ini dah macam wabak. Dan kita kena ingat, di sebalik setiap nombor peratusan tu, ada nama, ada muka, ada insan. Kisah Zara Khairina memang betul-betul meruntun jiwa. Kematian arwah yang baru berumur 13 tahun inilah yang jadi pencetus kemarahan satu negara. Ia tukarkan isu ni daripada sekadar statistik dalam laporan kepada satu krisis besar yang kita semua tak boleh pandang sebelah mata lagi. Okey, jadi betapa teruknya keadaan sebenar. Jom kita selami data-data yang ada, data yang mungkin tak selalu kita nampak kat tajuk-tajuk berita. Percayalah, apa yang kita akan jumpa ni memang agak mengejutkan. Cuba tengok graf ni. Dalam 3 tahun saja, dari 2022 ke 2024, kes buli yang dilaporkan melonjak 136%. Ini bukan naik sikit-sikit. Ini macam letupan. Jelas sekali, apa pun cara yang kita guna selama ni, nampaknya tak menjadi. Tapi ada satu lagi benda yang lagi merisaukan. Bila kita pecahkan data tu, tengok ni, hampir separuh, 48.4% adalah pembuli mangsa. Apa maksudnya? Maksudnya, hari ini dia membuli orang, esok lusa dia pula yang kena buli. Jadi ini bukan lagi cerita budak baik lawan budak jahat. Ini dah jadi satu ekosistem yang sangat toksik, di mana semua orang boleh jadi mangsa. Soalan dia, kalau masalah ni dah besar macam ni, apa tindakan pihak berkuasa? Jawapannya mungkin tak seperti yang kita harapkan. Jom kita tengok kenapa polisi yang nampak gah atas kertas, tapi bila laksanakan, gagal. Anda pernah dengar tak perumpamaan harimau kertas? Nampak macam harimau betul, nampak garang. Tapi sebenarnya, dia cuma kertas, tak ada taring. Dan inilah perumpamaan paling sesuai untuk polisi anti-buli kita. Nampak hebat kan? Ada portal aduan online, ada perkeliling baru, macam-macam lagi. Tapi, bila sampai masa nak bertindak, tiba-tiba harimau tu jadi lembik. Jadi, tengoklah perbezaan ni. Sebelah kiri, polisi atas kertas. Wah, bunyinya hebat. Toleransi sifar, portal aduan online, perkeliling baru. Tapi, sebelah kanan, tengok realiti dia. Kes naik 136%. Cikgu-cikgu pun rasa tak yakin nak bertindak. Dan paling teruk, insiden-insiden macam ni sering disapu bawah karpet. Jauh sangat beza antara apa yang dijanjikan dengan apa yang betul-betul berlaku. Sekarang, mari kita bandingkan pendekatan kita dengan negara lain, macam Finland. Tengok ni, di Malaysia, fokus kita lebih kepada hukuman, lepas kes dah jadi. Kita nak disiplinkan individu. Tapi di Finland, dengan program Kiva mereka, fokusnya adalah pada pencegahan sebelum apa-apa jadi. Mereka bukan saja target pembuli, tapi mereka ubah budaya sekolah dengan beri kuasa pada pelajar yang jadi pemerhati. Jadi, pendekatan kita adalah reaktif, manakala mereka proaktif. Mana satu agaknya yang lebih berkesan, kan? Tapi masalah ni bukan setakat polisi yang lemah. Ada benda lain yang lebih dalam, yang lebih senyap, tapi sangat berbahaya. Iaitu satu budaya senyap, budaya yang lebih rela lindungi nama baik institusi daripada lindungi nyawa anak-anak kita. Apa sebenarnya budaya senyap ni? Macam ni lah. Ia berlaku bila pihak sekolah mungkin cakap, jangan laporkan kes ni, nanti jatuh nama sekolah. Atau bila cikgu dinasihatkan, selesaikan dalaman je lah. Pendek kata, ia adalah keadaan di mana menjaga imej sekolah tu jadi lebih penting daripada menjaga keselamatan seorang pelajar.
Dan ini bukan cakap-cakap kosong, dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan. Kes-kes buli dan keganasan sering kali didiamkan. Wow, bila orang yang paling atas dalam hierarki pendidikan sendiri mengaku macam ni, kita tahu masalah ni memang betul-betul serius dan berakar umbi. Okey, jadi kita dah tengok. Polisi nampak macam tak berkesan. Budaya senyap pula makin merebak. Jadi, siapa yang patut pikul tanggungjawab? Cukup ke kita salahkan pengetua atau guru disiplin sahaja? Atau patutkah kita pandang terus ke puncak? Inilah persoalan utamanya. Untuk faham isu tanggungjawab ni, kita kena faham satu konsep. Doktrin Westminster. Senang cerita, ia macam ni. Kalau anda kapten kapal dan kapal tu karam, siapa yang bertanggungjawab? Kapten kan? Walaupun bukan dia yang tebuk lubang kat kapal tu. Sama jugalah dalam kerajaan. Menteri dianggap bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa saja yang berlaku dalam kementerian dia. Dan di sinilah perdebatan panas yang bermula. Ada yang berhujah, ikut doktrin Westminster, menteri kena bertanggungjawab. Ini soal prinsip. Tapi, ada juga yang kata, alah, ini masalah sistemik yang dah lama. Tukar seorang menteri pun takkan selesaikan masalah. Jadi, kita ada satu hujah berdasarkan prinsip dan accountability dan satu lagi hujah berdasarkan kestabilan dan realiti politik. Mana satu yang patut kita utamakan? Terutamanya bila melibatkan keselamatan anak-anak. Lebih daripada itu, bagi kebanyakan kita di Malaysia, isu ni bukan sekadar soal pentadbiran atau politik. Ia soal amanah, satu kepercayaan suci. Mak ayah hantar anak pergi sekolah dengan penuh percaya yang anak mereka akan selamat. Bila kepercayaan tu dilanggar, ia bukan lagi sekadar kegagalan polisi. Ia rasa macam satu pengkhianatan. Okey, cukuplah kita bercakap pasal siapa yang salah. Sekarang, jom kita fikirkan macam mana nak betulkan keadaan. Walaupun nampak macam sistem kita ni dah parah, tapi harapan tu masih ada. Mari kita tengok beberapa langkah konkret yang boleh diambil untuk membina semula sistem yang betul-betul selamat untuk generasi akan datang. Jadi, apa pelan tindakannya? Pertama, kita kena pecahkan budaya senyap tu. Wujudkan satu saluran laporan yang selamat, bebas dan tak perlu lalu ikut hierarki sekolah. Kedua, infrastruktur kesihatan mental. Wajib ada pakar kaunseling dan ahli psikologi di setiap sekolah. Ketiga, kita kena ubah fokus daripada menghukum kepada mendidik empati guna program yang dah terbukti berjaya macam Kiva. Dan akhir sekali, kita kena jaga kebajikan guru-guru kita. Jangan lupakan mereka. Merekalah yang berada di barisan hadapan setiap hari. Akhirnya, kita kembali kepada soalan pokok tadi. Betul, kita wajib perbaiki sistem. Itu tak boleh dinafikan. Tapi, cukupkah itu? Bila dah ada nyawa yang terkorban, adakah sekadar berjanji untuk buat lebih baik pada masa depan itu dah memadai? Ataupun, adakah keadilan sebenar menuntut seseorang untuk tampil dan memikul tanggungjawab sepenuhnya? Soalan ini saya tinggalkan untuk anda renungkan.